Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan memudahkan hasil kajian kami dengan tajuk Evolusi Industri Takaful di Malaysia. Dalam pembentangan ini, kita akan melihat bagaimana industri takaful bermula, kenapa ia diwujudkan dan bagaimana ia berkembang dari dulu hingga ke kini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya, Muhammad Aslam bin Rashidi, bersama 3 orang rakan saya iaitu Ahmad Baihaqi bin Ahmad Sa'id, Muhammad Arishad Adham bin Muhammad Afandi, Muhammad Najmi Amin bin Abul Qari Hisan. Takaful sebenarnya bukan sekadar satu bentuk insurans Islam, tetapi ia adalah satu sistem perlindungan kewangan yang diasaskan atas prinsip tolong-menolong, tanggungjawab bersama dan keikhlasan. Berbeza dengan insurans konvensional, takaful tidak melibatkan unsur-unsur seperti riba, gharar ataupun perjudian yang jelas dilarang di dalam Islam. Di Malaysia, perkembangan takaful bermula akan sekadar atas dasar ekonomi, tetapi juga atas kepekaan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam dalam kehidupan mereka. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sejarahnya bermula di negara kita. Saya serahkan kepada sahabat saya, Ahmad Baihaqi bin Ahmad Sa'id. Terima kasih Aslam. Sejarah takaful di Malaysia bermula sekitar tahun 1972 apabila Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dalam persidangannya yang kelima membuat keputusan penting yang dengan mengisytiharkan bahawa insurans nyawa konvensional bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi unsur riba, perjudian dan ketidakpastian atau gharar. Maka ia diharamkan dari sudut syariah. Keputusan ini membuka jalan untuk kajian lebih mendalam dilakukan. Oleh itu, pada tahun 1982, kerajaan menubuhkan satu badan petugas khas untuk mengkaji bagaimana insurans boleh dilaksanakan mengikut prinsip Islam. Badan ini diketuai oleh Profesor Ahmad Ibrahim yang merupakan seorang tokoh yang amat dihormati dalam bidang undang-undang Islam. Badan ini bukan sahaja mengadakan perbincangan tempatan, tetapi juga melakukan lawatan ke luar negara seperti ke Arab Saudi, Mesir dan Switzerland untuk mengkaji bagaimana insurans Islam dikendalikan di tempat lain. Akhirnya, pada tahun 1984, badan ini mengemukakan cadangan kepada kerajaan supaya sebuah syarikat insurans Islam ditubuhkan. Dan lebih penting lagi, satu rang undang-undang khas digubal untuk mengawal selia industri ini mengikut prinsip Islam. Seterusnya kita ikuti pembentangan sahabat saya Najmil untuk penubuhan syarikat dan fasa perkembangan industri takaful di Malaysia. Terima kasih kepada Ahmad. Jadi hasil dari cadangan tersebut, Kerajaan Malaysia telah meluluskan Akta Takaful 1984 yang mana akta ini menjadi asas kepada semua operasi takaful di Malaysia. Akta ini membentuk peraturan sistem pengawasan syariah dan struktur kawal selia bagi semua pengendali takaful. Tidak lama selepas itu, pada bulan November 1984, lahirlah Syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd yang beroperasi pada Ogos 1985. Ini merupakan langkah besar dan rasmi dalam sejarah industri takaful di Malaysia. Kemudian pada tahun 1993, kerajaan meluluskan satu lagi lesen untuk pengendali kedua iaitu MNI Takaful atau lebih dikenali sebagai Takaful Nasional. Dari situ kita boleh lihat perkembangan takaful dibahagi kepada beberapa fasa utama, iaitu fasa pertama yang bermula pada tahun 1984 sehingga pada tahun 1992 yang menumpukan kepada penubuhan asas industri seperti Akta Takaful serta pentertiban lembaga pengawasan syariah. Pada fasa kedua pula bermula pada tahun 1993 hingga tahun 2000 yang memperkenalkan elemen persaingan. Dalam fasa ini, industri takaful mula berkembang ke peringkat serantau. Misalnya, pada tahun 1995, tertumbuhnya kumpulan takaful ASEAN. Pada 1997 pula, tertumbuhnya Syarikat ASEAN Rate Takaful International. Jadi, saya serahkan kepada Adham. Terima kasih kepada saudara Najmil atas perbentangan sebentar tadi. Baiklah, kita masuk ke fasa ketiga iaitu antara bermula pada tahun 2001 hingga 2010 yang mana industri takaful mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat.
Ini bermula dengan pelancaran Pelan Induk Sektor Kewangan PISK oleh Bank Negara Malaysia. Pelan ini menjadi pelan pembangunan jangka panjang untuk membangunkan industri kewangan Islam termasuk takaful. Pelan ini menyasarkan penambahan bilangan syarikat takaful dan memperkukuhkan sistem kawal selia syariah. Hasilnya, beberapa syarikat baru ditubuhkan, antaranya ialah CIMB Aviva Takaful, seterusnya Takaful Ikhlas, Hong Leong Tokyo Marine Takaful, HSBC Amanah Takaful, MAA Takaful dan Prudential BSN Takaful. Seterusnya, kesemua syarikat ini mula muncul sekitar tahun 2002 hingga 2006 dan menyumbang kepada kepelbagaian produk serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap takaful. Pada masa yang sama, tahun 2002 menyaksikan penubuhan Persatuan Takaful Malaysia yang memainkan peranan penting dalam menyatukan industri dan membina rangka kerja pengurusan sendiri. Kini, Malaysia bukan sahaja mempunyai sistem takaful yang mantap tetapi juga menjadi model rujukan bagi negara Islam lain. Dalam pembangunan takaful, ini bukan sahaja kerana undang-undangnya tetapi juga kerana keupayaannya untuk menyatukan prinsip syariah dan keperluan kewangan moden. Sebagai penutup, sebagai kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa industri takaful di Malaysia berkembang daripada satu kesedaran agama kepada satu industri kewangan yang matang dan berdaya saing. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi berkat usaha kerajaan, cendekiawan Islam serta sokongan masyarakat, Malaysia kini muncul sebagai antara peneraju takaful di dunia. Kami berharap pembentangan ini memberi gambaran jelas tentang bagaimana takaful bermula, berkembang dan ke mana arah tujunya. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.